Setahun yang lalu, siapa yang bertindak alihkan tunai RM30,000 kepada 100 gram emas seperti ini, hari ini jika ditunaikan semula akan dapat sekitar RM51,000 iaitu harga buyback public gold. Keuntungan sekitar RM14,000 dalam masa setahun saja. Jika ditolak zakat 2.5% pun masih untung hampir 34% dalam masa setahun. Maka hari ini, siapa yang ada tunai sekitar RM56,000 yang tak ada plan nak guna dalam masa dekat, nak simpan untuk jangka panjang, nak simpan untuk dana persaraan nanti, nak guna untuk dana pendidikan anak-anak beberapa tahun lagi, nak buat deposit rumah beberapa tahun lagi, atau nak guna untuk tunaikan haji atau umrah satu keluarga, boleh alihkan wang tersebut kepada 100 gram bunga emas seperti ini. InsyaAllah, tahun ke hadapan kita juga akan dapat nikmati keuntungan atas kenaikan harga emas tersebut. Anda ada pilihan sama ada nak pegang emas di tangan atau simpan dalam akaun gap secara percuma. Di Public Gold, beli emas mesti dapat emas. Emas terbukti dapat mengekalkan nilai dan kuasa beli sepanjang zaman. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas fizikal Public Gold, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.